dengan apps di dalam handphone. Handphone boleh guna, aset tinggal lagi. Ini dah pergi ke mana dah? Okay, untuk syuting itu nanti mesti 2 orang shoot. Setiap kali 2 orang. Melainkan grup yang ada 3 archer saja, so ada seorang yang akan shoot di C. Mesti 2 orang. Semua kita sudah check. Memang boleh muat 2 orang. So jangan satu-satu lah. Kita kena delay masa satu-satu. Dia punya fee kita akan ada grup yang ada 3 orang. kita akan shoot nanti. Sendiri. Panorama Bukit Antarabangsa. Jelas tentang sequence untuk shoot itu. First pair, second pair. Hati-hati dengan target yang CP yang ada 4 target face itu. Kalau tak pasti boleh tanya ahli kumpulan ataupun tanya hakim mana satu target face yang kena shoot. Pada hari ini, jadi memanglah kita tak sabar-sabar nak shoot, tapi tunggulah Tuan Tanah bagi peluang sikit. Boleh ya? InsyaAllah. Archery Championship at Bukit Antarabangsa 2025. Ini merupakan installment yang ketiga untuk program National Field Archery Championship. InsyaAllah dengan bantuan dan sokongan pihak-pihak yang tentu, terutamanya para pemanah dari seluruh negara, kita boleh mengembangkan lagi sukan field archery yang merupakan disiplin yang memang paling sukar dalam semua disiplin WA yang ada. Okey, bersama kita pada pagi ini ialah teknologis Haji Hasrul Nizam Syari, timbalan yang dipetua Majlis Perpanjangan Ampang Jaya, dan saya nak dengarlah apa nak cakap sebab saya tahu dia memang impressed, so I want to hear how impressed he is. Jadi please welcome TS Haji Hasrul Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengacara dan juga mewakili Persatuan Memanah Kebangsaan Naam. Khususnya yang saya hormati pegawai-pegawai majlis, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta yang hadir pada pagi ini ke Ampang Jaya di kawasan Panorama Bukit Antarabangsa untuk menyertai kejohanan Field Archery Kebangsaan di Bukit Antarabangsa 2025 yang julung kali diadakan sebagai permulaan. Acara ini diadakan di tempat yang menjadi tumpuan orang ramai kerana mendapat peluang untuk melihat panorama Kuala Lumpur, dan sebab itu namanya dijadikan sebagai Panorama at Ampang. Pertamanya saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Barisan Kepimpinan Persatuan Memanah Kebangsaan NAM, dan pastinya Kelab Memanah Ampang Jaya dan Segi Archery Club yang menguruskan kejohanan ini. Dan saya mengalu-alukan kehadiran semua, dipahamkan pemanah-pemanah yang memang dominan, yang memang aktif dan juga pro dalam sukan memanah ini daripada seluruh negara yang pada pagi ini. Yang bagi tuan-tuan dan puan-puan, beberapa bulan yang lalu ahli-ahli jawatankuasa ini datang berjumpa dengan saya, menyuarakan hasrat untuk mengadakan acara seperti ini. Dan di pihak MPAJ kita amat berbesar hati kerana kita ada beberapa lokasi yang dirasakan sesuai dan berpotensi untuk acara sebegini dapat berjalan. Jadi ini jugalah peluang dalam kami di pihak MPAJ dapat mengetengahkan potensi dan juga bekerjasama dalam memberi peluang kepada penggemar dan penggiat-penggiat sukan dalam beraktiviti. Dan ini adalah satu acara yang baik, dan saya percaya dengan adanya julung kali kejohanan seperti ini, ianya dapat memberi pemerhatian pandangan masyarakat sekitar dan juga boleh menggalakkan kepada beberapa golongan baru untuk mula mengenali dan mungkin mengikuti aktiviti-aktiviti seperti ini. Sebab di Ampang Jaya kita melalui pelbagai perjalanan
memang Putrajaya ni menjadi tumpuan untuk masyarakat mendapatkan peluang kehidupan, untuk ada kediaman dan juga ingin ada persekitaran. Dan seusai dengan perjalanan tersebut, perlu juga kita sediakan ruang-ruang supaya ia dapat bertepatan dengan nilai-nilai kehidupan dan kesejahteraan. Sebab itu, pada ketika ini, berbagai lokasi, bukan saja di sini, di beberapa lagi tempat dalam keperluan-keperluan dan juga kesesuaian kita usahakan supaya tapak-tapak tersebut dibaik pulih, diperkemaskan, dicantikkan dan diusahakan kemudahan-kemudahan asas supaya ianya memberi ruang untuk ianya boleh dikunjungi, boleh dijadikan kawasan untuk bersama dengan keluarga, boleh dijadikan kawasan untuk berinspirasi dalam pelbagai nilai seni kreatif yang boleh dimanfaatkan oleh pelbagai golongan yang berkenaan, dan juga kita juga mahukan golongan-golongan sukan rekreasi yang sekarang ini telah menjadikan satu platform berbagai lapisan, berbagai kumpulan, berbagai penggerak dan penggemar dan juga yang melibatkan diri secara aktif sebagai atlet-atlet untuk ada kawasan-kawasan tersebut di kawasan Ampang Jaya. Jadi ini adalah nilai untuk kita wujudkan nilai kemasyarakatan, untuk kita bebas daripada permasalahan-permasalahan yang berpunca kerana memilih jalan yang tidak kemas, dan kita sebagai pihak kuasa tempatan rasa bersesuaian kawasan-kawasan seperti ini dapat menjadi pautan dan juga ruang untuk ianya beraktiviti. Dan hari ini telah pun kita dapat lakukan satu usaha, kejuaraan ini berlangsung di sini. Semoga ianya satu venue yang baik kepada atlet. Saya tak pasti telah dicuba ataupun belum lokasi ini, tapi saya harap ianya satu memori dan juga satu nilai yang baik. Kebiasaannya di Ampang ini, pelbagai acara kami lakukan biasanya menjadi tarikan kepada penggemar-penggemar sukan-sukan yang lasak. Masuk dia. Red pack budak. Kita bilu. Okey, kita telah sampai daripada atas sana. Kita turun lalu ke sini. Okey, dalam sana pun ada lagi belakang. Ini checkpoint yang pertama kita, CP7. Kita akan shoot di sini. Okey. Apanya? Ni ahli kumpulan kita. Alhamdulillah, permulaan yang baik bagi Abang Syekh. Yang paling kiri itu, itu alhamdulillah kuning-kuning, satu hampir kuning. Alhamdulillah. Yang ni kita menurun ambil. Kita dah daripada ni dengan yang 10 daripada 8 tadi. Oh, atas masih ada orang di atas sana. Orang sini tak boleh bergerak. Lepas ni kita yang ini pula, lepas tu yang sana kena memasuki bawah longkang sampai atas sana tu. Atas sana. Hampir Abang Syekh tu yang bawah tu. Kau tengok. Yang bawah tu alhamdulillah rapat. Kita cuba besarkan. Yang tu kau tutup pula. Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kat sini Abang Syekh ada satu kuning. Amat di setengah belakang. Alhamdulillah. Jadi dah. Panas. Panas kita ni. Makin panas. Dia bawa topi ya. Checkpoint terakhir kat bawah. Okey. Kita nak
naik semula daripada yang last checkpoint bawah ni. Untuk sambung petang ni pula lagi 12 checkpoint yang mark punya, dan sekarang amak. Okey, kita perlu mendaki sampai ke atas balik. Okey, sesi kedua untuk mark 12 checkpoint lagi. Akan bermula pukul 3 lebih petang ni. Sesi petang telah bermula. Yes. Masih start sini. Checkpoint nombor 7. Ni 45 meter target menyengit macam tu. Alhamdulillah masuk semua. Itulah yang atas sana mendongak daripada bawah kena syok. Yang petang ni bahagian petang. Okey, pergi ke checkpoint yang ketiga terakhir. Yang ni alhamdulillah semua syekh kuning. Dekat besar sikit boleh tak? Tak boleh. Kita tunjuk nanti. Dah sekali ni. Nah ke? First time. Pegang. Pasal ramai-ramai peserta ini dia seorang dapat. Ni. Pegang je. Pegang. Oh, first time. Oh, kita tengok arrow pertama. 6. Oh, semua tepi-tepi rezeki lah tu. Alhamdulillah. Tengok orang dia. First time dapat, first time. Okey. Ni gambar saya. Kudu je. Video ke gambar? Video. Ambil gambar tu. Ya. Alhamdulillah, CP yang terakhir ada 6 situ. Alhamdulillah. Bahagian bawah tu. Okey, alhamdulillah. Habis waktu sekarang pun dah hampir nak hujan, kita dah habis. Alhamdulillah. Okay. Hari kedua bracket untuk elimination round. Alhamdulillah. Yang ni Abang Syekh ada kuning seorang je sini daripada bawah sana. Alhamdulillah. First checkpoint untuk ER. Alhamdulillah. Checkpoint 5 ni semua kuning juga. Yang kedua tu yang Abang Syekh punya. Alhamdulillah. Checkpoint yang ketiga Ahmad Riyad dengan Argus untuk checkpoint traffic light kita panggil. Checkpoint yang terakhir alhamdulillah masih ada 5. Tu satu betul bawah. Okey, settle untuk elimination round. Abang Syekh menang. Lawan ni ni sama-sama jumpa. Untuk quarter final perjuangan berhenti setakat ini. Dah tak ada orang. Tinggal ini je. Habis. Untuk kali ini insya-Allah akan datang pula, kita datang lagi.